Sekarang kita duduk pula dekat tempat duduk belakang. Kau boleh tengok dia punya ruang kaki, ruang kepala memang besar. Kat sini ada satu poket. Lepas tu kat sini ada corong aircon lah. Ada satu USB-C, USB-A dan satu ruang kecil untuk letak barang. Lepas tu macam biasa sebagai sebuah AB, dia punya lantai flat. Dan dia punya tempat duduk ni memang selesa dan dia punya lantai tak tinggi sangat. So korang boleh duduk dengan santai lah. Dekat panel pintu ni dia ada letak dua speaker. Lepas tu kat sini dia punya adjust untuk kau nak turun ataupun naikkan cermin. Lepas tu kat sini ada satu ruang yang agak besar untuk letak minuman. Lupa kat sini pun ada ruang lagi untuk letak minuman dan korang boleh relax macam ni. B10 ni tawarkan dengan dua varian iaitu Life dan Design. Harga dia bermula cuma RM99,800 dan RM119,800. So harga dia memang sangat menarik.